Mengabaikan pemeriksaan berkala pada kenderaan menyumbang hampir 65% faktor kemalangan jalan raya. Alah, kenapa nak tak kejutkan aku? Alah, tak ada bateri. Kecuaian memastikan peralatan elektrik dalam keadaan selamat menyebabkan kita terdedah 100% pada kebakaran di kediaman dan tempat kerja. Aduh. Pastikan semua peralatan elektrik dan air ditutup sebelum meninggalkan kediaman. Pastikan semua tingkap dan pintu ditutup dan dikunci. Pemeriksaan lengkap kenderaan anda boleh membantu keselamatan pemandu dan pengguna jalan raya yang lain. Kok tak sejuk pula. Aduh, patutlah tak sejuk. Kita tak sepi lagi. Mana aku boleh lupa ni? Penggunaan telefon bimbit adalah dibenarkan hanya jika menggunakan alat bebas tangan atau aplikasi hands-free ketika memandu. Elmi. Kita banyak. Pun jangan. Periksa peralatan di dalam bonet kenderaan dapat mengelakkan anda daripada tersadai di jalan raya dalam tempoh yang lama. Ini je dia. Aduh. Simpan nombor mekanik atau berdaftarlah dengan syarikat insurans yang menawarkan perkhidmatan bantuan kecemasan 24 jam sekiranya berlaku kerosakan. Tayar pancit lah bang. Spare tayar ada. Pembuka tayar dengan tus ada. Saya ada. Ada, betul? Ada. Saya cuba. Tengok. Minyak pula api. Ya Allah. Lepas satu-satu lah jadi ia ini. Ya. Minyak habis lah. Boleh tolong tolak tak? Kat tu, betul bang. Alright, thank you ah.
Hello. Bayar. Ni aku... Tak boleh cakap telefon lah bayar. Ha? Ini enjin pun nanti telah aku balik. tutup. Nanti meletup. Saya juga kena bayar. Boleh ya? Ha, anda nampak kan apa yang terjadi sebentar tadi? Itulah perkara yang perlu kita elakkan. Rancanglah kehidupan anda dengan lebih teratur dan pastikan perjalanan anda sentiasa selamat ke tempat kerja. Jangan lupa tu. Ha, kalau semuanya telah dirancang dengan lebih awal, perjalanan kita akan lebih lancar dan selamat. Ingat, mulakannya sekarang. Selamat tinggal.